Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nurul Mara Kalisha dari TV PSS Media PC2. Pada 9 April 2026, sekolah kami telah mengadakan majlis peluncuran rasmi Bulan Disiplin Sosial dan Sekolah Penyayang yang telah dirasmikan oleh Inspektor Wan Hazrin Nizam bin Wan Hassan selaku Pegawai Perhubungan Sekolah Menengah Pakalan Cepat 2. Mari kita sama-sama saksikan majlis tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat-Mu ya Allah. Buat bulan disiplin ini supaya Allah sabar. Sejati ingat bahawa disiplin penting. Kalau mereka tidak ada disiplin, mereka ini mungkin akan tewas dalam kehidupan dan tidak menjadi seperti orang. Jadi seperti tadi kita sebut, hari ini tidak akal. Dan satu lagi yang menarik awak keluar ialah nurani awak. Bagaimana awak kontrol diri awak. Masa pertama itu saya ini amal, disiplin sosial dan juga Asia Sifat. Saya menyanyi antara murid dengan guru. Ini saya merasakan program atau majlis peluncuran Minggu Disiplin Sosial dan Sekolah Penyayang bagi Sekolah Menengah Pakalan Cepat 2. Yang dilakukan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patuh dan taat pada peraturan sekolah serta arahan guru-guru pada setiap masa. Menepati masa dan hadir ke sekolah dengan penuh azam untuk menuntut ilmu, menghormati guru-guru, kaki tangan sekolah, serta rakan-rakan demi keharmonian bersama, menjaga kebersihan, keceriaan dan harta benda sekolah. Berakhirlah sudah majlis peluncuran rasmi Bulan Disiplin Sosial dan Sekolah Penyayang. Majlis ini bertujuan untuk melahirkan dan membentuk murid berdisiplin serta bertanggungjawab, juga peka dengan peraturan dan undang-undang sekolah. Selain itu, program ini dapat membentuk kepribadian mulia serta menjamin kemenjadian di kalangan murid. Akhir sekali, ia juga dapat meningkatkan rasa sayang dan cinta murid kepada sekolah sebagai tempat menimba ilmu dan membentuk sasiah diri yang cemerlang. Sekian daripada saya, Nurul Mara Kalisha dari TV PSS Media PC2. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Terima kasih. Bye.